Okey, kenangan terakhir. Kenangan terakhir dia sebelum kita let go kereta yang telah berusia hampir berapa tahun? Weh, panas tu kau ni. Jadi inilah dia Pro 2 Myvi X yang kami bakal trade-kan. Tayar bergerak tak? Tayar bergerak, kau jangan dik. Ya, jangan sampai Okay, so inilah kilometer terakhir sebelum kami tukar kepada kereta yang baru. Macam mana dik? Kereta ni okey tak? Okey, Overall okey. best kan? Jual. Tapi sebabkan dia dah terlalu tua kan, betul tak? So dia dah sampai masa lah untuk jual. Sudah. So kita akan try improve kereta baru. Kemungkinan kami akan ambil kereta EV car lah pula. Sebab petrol pun terumbang ambing. Kan kakak kan? Betul tak? Dia punya bonet pun besar. Masalah. Jadi secara keseluruhan untuk 3 orang budak tak ada masalah. Mana? Oh tu ni untuk dia punya emergency kalau berhenti tepi jalan. So kereta masih okey dari segi keseluruhan. Enjin pun tak ada masalah banyak. Enjin sangat tahan lah kalau ikutkan enjin Myvi kan. Siapa yang pernah pakai Myvi tahu. So enjin sangat tahan, berbaloi. So kereta ni juga dah sampai kat mana bang? Sampai dekat Singapura, Thailand abang eh? Singapura, Thailand, semua dah sampai. So Myvi X ha? Mana? Itulah, tu tempat letak apa? Cawan kan? Jangan. Tak payah. So inilah dia keluasan Myvi X sebelum kami jual. So harga kami dapat pada tahun yang kami nak jual ni dalam apa kakak? 11 Yalah 11,000. Dapatlah jadi duit muka untuk kereta EV yang bakal kami ambil. So itu saja. Cuma kepada yang mencari Myvi lama lah, pada kami Myvi X ni sangat berbaloi lah, besar. Cuba korang duduk belakang tu 3 orang. I nak tengok. Cepat. Weh, cepat. Duduk belakang tu 3 orang. Duduk belakang 3 orang. Abang, cuba duduk belakang 3 orang. Tu kakak besar betul lah. Ibu cakap takut ruang dia kecil lah. Yang baru kecil. Besar ni. Dik, bang, cuba masuk tepi bang. Tengok belah tepi. Betul lah. Ibu kata dengan ayah tadi. Dia kata yang baru kecil. Abang, adik dia tengah sikit. Abang duduk sana, cepat tengok. Betul. Kecil ni. Oh, lagi kecil pada ni ibu cakap. Aduh. Okey, so muat lah untuk 3 orang. So ni dah ni. Kalau ada 3 orang, sesuai lah. Okey. Nah, hon Itulah. lagi. Lepas ni ibu kata kecil. Ayah pun tak perasan. Okey lah. So nanti kami akan update kereta terbaru pula. Terima kasih.